Kau pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni, dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik. Semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama. Pada semua yang baru join live, selamat datang ke Borak Hustle episod 7. Akhirnya kita masuk ke episod 7. Tapi untuk saya sebagai host, baru episod yang kedua sebenarnya. Minggu lepas, 2 minggu lepas, kita buat episod yang pertama bersama dengan saudara Salam tentang AI world dan macam mana dia buat bisnes menggunakan AI. Okay, jadi sebelum saya memperkenalkan siapa jemputan saya hari ni, saya nak cerita sikit je pasal Borak Hustle. Kenapa kita buat Borak Hustle adalah sebab kita nak cuba cari insan-insan yang ada dalam Malaysia ni, dalam dunia ni, yang boleh memberikan inspirasi daripada kisah kehidupan dia kepada orang-orang kat luar sana. Terutama tuan-tuan perempuan yang ada bisnes sendiri, the entrepreneurs, ada usahawan-usahawan yang ada satu bisnes yang baru start, yang dah lama start tapi stuck, ataupun yang doing okay tapi nak try something new, nak cuba growkan 10 times, 100 times daripada apa yang you ada sekarang. Ataupun anak-anak muda yang baru nak start bisnes, yang bercita-cita nak buat bisnes, ataupun mungkin mahasiswa kan tengah study, ayah ada bisnes, aku nak sambung bisnes ayah aku tapi I don't know how. Jadi kita nak cuba datangkan banyak konten inspirasi untuk korang semua. Dan hari ini saya jemput kawan saya, kawan lama saya dah kenal 14 tahun ago 14 tahun lebih kurang saya rasa kenal dengan sahabat saya ni, iaitu Bro Zulkarnain daripada Geo Venture. Beliau merupakan seorang serial entrepreneur lah. Maknanya bukan Geo Venture tu the current business sekarang yang paling besar yang running, iaitu buat servis Geo. Tapi dalam masa sama dia juga ada buat banyak lagi business daripada awal dulu. Walaupun background sebenarnya bukanlah background business, tapi bisnes sekarang ni berdasarkan apa yang dia belajar degree dululah. Sudah habis sama master dah. Tengah sama PhD ke sekarang? Belum. Belum lagi Doakan. Okay, terima kasih Zul sudi datang ke teratak Borak Hustle dekat Cyberjaya ni, dekat Tamarin Square. Untuk makluman lah saja share, studio ni pun kita open untuk siapa-siapa nak menyewa. Sejam lebih kurang RM200 lah. Maknanya setup semua dah ada, team pun ada, tolong jaga, tolong tekan, boleh buat switcher semua dah siap, auto potong dah video 200 je? 200 je. Murah. So sepatutnya boleh jadi klien lah untuk minggu depan. Boleh kita fikirkan. Dekat Cyberjaya je. Jadi kalau siapa yang tengah tengok ni berminat atau boleh DM kita live sekarang ni di TikTok dan di Facebook. Tak boleh sebut sebenarnya nama-nama ni. Rumah hitam dan rumah biru. Betul. Tak biasa kita live ni. Okay, jadi since hari ni kita bersama dengan Zul, tajuk kita adalah tentang hustle dalam bisnes dan dalam kehidupan. Okay. Orang cakap pasal hustle culture. Hustle culture ni ada yang kata memang sampai tak tidur malam, sampai tak tidur sampai subuh, sambung kerja lagi sampai sakit lah, sampai tu macam-macam lah. Tapi I think the definition of hustle tu memang very subjektif lah, bergantung pada orang. Probably ada orang hustle cara dia lain. Hari ni kita nak belajar cara Zul hustle dalam bisnes dan dalam kehidupan. Dengan anak berapa orang? 5 lelaki semua. 5 orang semua lelaki. Terror tak terror? Dah boleh buat tim futsal. Abang sulung dia dah terror bola. Mak dia tolong ready baju semua kat tepi, support, cari sponsor. Sila bapaknya yang sponsor. Bapak dia sponsor. Boleh juga. Okay, jadi kita pergi pada soalan pertama lah. Macam biasalah, kenalkan diri. Tapi memperkenalkan diri dulu dari sudut your personal.
Kalau Zul bukan businessman, Okay. bukan jawatan CEO, founder semua tolak tepi lah. Kan? So siapa Zul sebenarnya? Okay, bismillah. Pertamanya thank you Hilmi untuk jemputan. Aku ni jarang juga dijemput untuk sembang-sembang tentang bisnes ni. Tapi kita bolehlah borak-borak sikit kan. Kita share-share pengalaman lebih kurang lah. Mungkin pengalaman Hilmi lagi tera. Hai, tak ada. Okay, so kalau backgroundnya aku ni membesar dalam kalangan orang-orang kampung. Kita anak nombor 10 daripada 12. Ramai so, juga. Lagi ramai, ramai. So nak kata hasil tu rasanya zaman kanak-kanak tu lagi susah lah. Maksudnya ialah kita ni anak orang kampung. Kemudian dalam 12 adik-beradik tu yang first belajar degree tu akulah. Yang abang-abang atas ni ialah orang-orang susah kan. Akses belajar tu agak mencabar kan. Limited lah. Sebab Limited dia lah. yang batch-batch terawal. Ya. So batch-batch awal tu dia orang berkorban lah untuk kami batch-batch bawah ni. So aku ni anak yang nombor 10. Jadi membesar dekat Parit Perak. Orang Perak je? Orang Perak cor. Kalau ada orang Perak sini memang handal lah komen. Jadi sekolah dekat kampung tu lah. Cuma sekolah menengah di SMK Krian dekat Semanggul. Kemudian sambung metrik Perlis. Kemudian degree dekat UKM. Jadi kalau background family ni sebenarnya family ni ayah aku dulu tu dia memang dia bukanlah businessman as per businessman besar tu. Dia jadi perai-perai kampung. Kalau musim durian dia jual durian. Ada ketikanya jual jering lah, benda-benda gitulah. Tapi aku membesar dalam keadaan duit hasil jual ikan. So aku tak ada rasa malu untuk kata ayah aku dulu tu dia meniaga dekat pasar basah dekat market Parit tu. Daripada duit tu lah yang dia besarkan lah. Cuma antara yalah mungkin kita borak-borak tu hasil ni dia mungkin ada kaitan sikit lah. Telah dibentuk diri tu sebab aku punya bapa tu dia yalah anaknya 12. So dia macam kat situ pun dah hasil lah. itu pun dia hasil. Yang keduanya adalah aku ni masa aku masuk form 1, aku ingat lagi masuk asrama nak kata ayah telah membentuk diri lah. Sebab masuk form 1 minggu first tu minggu orientasi, ingat lagi seminggu. Lepas tu lepas minggu orientasi tu ada cuti je raya Cina macam tu kot. Call lah abah cakap abah ni nak balik ni macam mana. Bapak aku cakap apa? Balik naik bas. Masa form 1 tu kita ni yalah kalau macam sekarang ni untuk kita naik bas daripada masa tu daripada sekolah kat Semanggul kena pergi Taiping, kena bas nombor 4 pergi Ipoh, baru sampai ke kampung tu tak sampai rumah lagi. So kita telah dibiarkan berdikari. Dan dari sudut duit pun bapak aku last bagi duit dalam masa form 5. Masuk je matrik, dia dengar je dah ada allowance matrik padahal tak cukup kan. Dia dengar je tu Survival mode on. Memang survival 100%. mode on. Hari-hari spend untuk makan RM1.3 je. RM1.3. Jadi dia membentuk diri yang mungkin tahan kalis ujian kot. Kalis dugaan lah. Itulah lebih-lebih kurang kalau tentang family. Okay. Menarik satu kata, tapi memang kalau tengok ramai lah sebenarnya yang orang-orang berjaya hari ni yang ada syarikat sendiri, jadi CEO sale puluh ratus juta kan. Ramai yang sebenarnya datang daripada keluarga susah sebenarnya. Mungkin itu satu resepi yang sangat mahal. Betul. Yang orang tak boleh nak beli. Tak boleh nak, kita tak tahu. Kita dilahirkan Allah nak letak dalam keluarga senang ke keluarga susah kan. So orang yang dari keluarga senang, cara lain pula lah dia kena hasil. Betul. Kan? Betul. Okay, soalan seterusnya adalah kan sama belajar sampai degree dekat UKM. Dekat UKM ambil Geologi. Okay, so bukan business pun. So macam mana boleh terdetik nak buat business? Memang ada plan daripada awal ke? Ataupun datang kemudian? Ataupun secara tak sengaja? Ataupun memang dah ada planning, dah ada aim. Dan business apa
first time buat, lepas tu bisnes apa lagi? Boleh cerita? Okay, boleh. Cerita sikit sejarah-sejarah bisnes Okay. yang pernah buat. Perniagaan pertama yang dia buat lah, dia bukan bisnes lah. Ah. Jual beli. Transaksi pertama jual beli adalah berlaku dekat sekolah dulu. Aku dulu masa tu form 4 ke form 4 macam tu lah. Form 4. Jadi masa kita form 4 dulu, kita ada kena bedah katak tau. Kalau subjek bio, ingat lagi masa tu. Tapi ada satu masalah dekat sekolah tu. Geng-geng perempuan ni diorang takut katak. Aku masa tu tengok ini peluang. Maka apa yang aku buat, aku pergi Padang, aku carilah katak-katak semua tu, tangkap katak sebab aku tak geli dengan katak. Memang kat rumah aku banyak katak. So okey lah, steady lah. Lepas tu ambil tangkap katak tu, lepas tu dijual kepada geng-geng perempuan lah. Geng-geng perempuan ketika itu. So itu adalah bisnes selain daripada jual coki-coki semua tu adalah. Maksudnya mindset meniaga tu ada. Mindset meniaga, tapi yalah kita ni bukan belajar meniaga. So bila sampai kepada ketika degree tu adalah mindset buat duit. Mindsetnya adalah buat duit. Maksudnya kita kerja part time, kerja catering, apa semua tu lah. So itu adalah mindset untuk kita buat duit. Tapi bila kita dah masuk ke alam kerjaya, kita ni background technical geology. So kerja pertama pun adalah dengan company consultant. Jadi kita pun memang kerja je lah. Cumanya kita still lah macam buat part time gitu, suka je. Mulanya masa zaman-zaman tu jual Quran perkata lah, jual buku-buku lah, buku-buku agama, kitab-kitab, jual dekat blog gitu. So ini itu dekat adalah, UKM? Tak, itu dah masuk kerja lah. Dah masuk kerja. Okay. Part time lah. Part time masa tu. Tapi bila dah kahwin, cerita buat bisnes ni adalah selepas kahwin. Masa maknanya tu sebelum tu tak ada plan. Sebelum tu tak ada plan tak tu buat bisnes. Kita ni macam part time je. At least kita ada buat extra side income lah. Sebulan 200-300 pun okey lah, sebab kita dah hustle dekat kerja. Kerja kita pun kita dah consume masa yang banyak. Cuma bila kahwin tu, wife dia ada bakat dekat design tu. So bila wife ada bakat dekat design, dia pun ada masa, sebab bila dia kerja yang dekat company lama dia tu, bila kami kahwin, aku cakap kat dia, saya resign je lah, duduk dia dekat rumah. So bila dia duduk kat rumah tu, yang dia design baju. Itulah permulaannya. Bila buat bisnes, yang itu pun lah asal mula macam nak buat part time je lah. Dia buat design baju, kita pun jual dekat kawan-kawan je. Tak sangka sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Masa tu kami buat baju couple t-shirt. Sambutan yang Islamic kami punya tagline pun nama brand Harash masa tu. Nama brand Pioneer of Islamic couple t-shirt. Masa tu kita baru kahwin, kita nak pakai sedondon-sedondon. So bila kita nak pakai sedondon ni, tak ada yang pakai baju muslimah, sebab wife aku dia baju panjang. Tak ada. So kita buatlah brand Harash tu. Kita target nak pakai dengan jual lah kat kawan-kawan. Sekali aku ingat masa tu sale sebulan lah, kalau tak silap sale sebulan lah, lebih kurang lah dalam 7 ke 10 ribu lah. Yang awal-awal tu cakap boleh tahan ni. Dah macam boleh dekat-dekat dengan gaji aku. Maksudnya bersihnya mungkin dah dalam 2-3 ribu macam tu lah kan. Ni macam dah boleh dekat-dekat dengan gaji aku masa tu. Lepas tu jadilah serius benda tu. Kita pergi belajar marketing lah, sales semua tu. Jadilah sampailah tak aku rasa kalau macam ni aku boleh resign, aku boleh fokus buat bisnes tu. Ketika tu sale sebulan dalam 20,000 je. So average net dalam 4-5,000 lah lebih kurang, which is okay lah untuk survive kami masa tu. Anak pertama baru nak lahir. Jadi itu adalah first business. Maksudnya first business yang aku buat. Jadi bila berterusan begitu, selain daripada Harash tu, kita adalah buat business buat baju dekat Bandung. Kemudian tapi aku masih lagi seorang geologis, masih lagi orang panggil freelance, panggil. Waktu tu freelance lah. Masih lagi. Jadi macam aku tidak meninggalkan aku punya dunia geologis ketika itu. Aku ingat 2-3 tahun begitu. Bahkan aku ada buat freelance dekat Singapura masa tu. On off lah. Jadi ketika tu kita fikir dah jadi terbalik pula. Geologi tu part time, duit tepi,
yang Haraj tu adalah duit utama. Tapi bila aku tengok ketika tu, ini mungkin peringatan kepada mungkin bukan peringatan, mungkin pandangan melalui pengalaman kepada orang-orang yang buat bisnes dekat luar ni. Bila aku tengok bisnes jual baju ni, dia adalah low entry barrier. Maksudnya whoever you boleh masuk kan. Asalkan kau ada knowledge sikit, kau ada duit marketing sikit, Semua orang boleh buat. semua orang boleh buat. Dia low entry barrier. Aku cakap, ini satu masa ni makin lama masa tu, tapi masa tengah masih okey lagi lah, tengah sale monthly kita boleh lah dalam 100k macam tu lah kan. Tapi aku rasa macam tak boleh ni kan, kalau something happen apa jadi kan. So ketika tu aku fikir income kena dipecahkan. Income bini aku pun ada dekat Haraj, aku pun buat juga bisnes aku yang lain, which is company geologi ni lah, tapi pun part time juga pun. Buat sikit-sikit, adalah sikit-sikit orang pakai. Dah start ambil job. Dah start ada partner pun semua tu kan. Jadi aku berjalan berdua. Aku fikir if something happen dekat satu, aku ada satu lagi. So aku fikir ya betul, ada pendapat bisnes yang menyatakan kita fokus kepada satu. Yang kedua ni akan jadi noise ataupun mengganggu kita punya fokus. Tetapi kalau kita betul boleh hasil, boleh atur dengan baik, mengurus fokus dengan baik, kita boleh run dua-dua dan kita tengok mana yang okey kita fly lah, mana yang tak kita akan ni. Dan benda tu disebabkan culture-nya begitu. Culture aku adalah okey, aku jenis ada plan A, plan B, plan C, kalau tak jadi ni. Jadilah aku dah, lepas tu adalah beberapa bisnes. Pernah jual kurma, pernah buat bisnes buat servis pasang solar, company digital marketing ada, coaching adalah beberapa bisnes yang lain yang mungkin kalau aku tak spell out kat sini lah, tapi lebih kurang lah kalau sekarang ni mungkin dalam 7 ke 10 bisnes lah yang sekarang masih running. Sekarang masih running. Masih running 7 ke 10. Running, cuma not running by me lah. Dia adalah partner-partner yang tapi involve lah. Involve sebulan sekali, ataupun ada yang involve seminggu sekali. Ada involve yang mungkin 3 bulan sekali. Kita sebagai one of the man behind the company lah. So itu adalah mungkin lebih kurang. Cuma kalau kita nak kata hasil tu adalah bila mana kita ada banyak bisnes ni, kita dah terbiasa bahawa okey, aku ada bisnes A, bisnes B, bisnes C, bisnes D. Mana satu yang fly, itulah yang kita akan ni. So dia sokong, kalau macam Mac tu adalah kebarangkalian lah. Kita ada probability. So kita ada 5, satu berjaya okey lah. Tapi kalau kita ada satu, itulah satu tu melingkup, habis. Itu yang aku risaukan. Masa itu PKP tu mungkin kita boleh sembang. Sebab masa PKP tu aku ada company geologi tu dan aku ada company Haraj tu. Dan ada staff ketika tu, mungkin both company tu ada belasan staff lah ketika tu. Kalau alang-alang kita cakap pasal business ada banyak apa semua kan. Tapi kalau main business adalah Geo, betul. Okay, sale paling besar. Geo Venture. Sale paling besar monthly atau annual? Dua-dua lah. Geo betul. Berapa? Kalau boleh cerita lah. Kita kena tahu numbers tu, bagi berapa angka ke, start berapa, hujung berapa ke. Dia on average 4-5 juta je lah. Dia tak ada besar mana. Sebulan? Setahun 45 juta. 45 juta. Okay. So cuma kalau kumulatif, sebab ada a few businesses kan. So bolehlah adalah juta-juta tu. Lebih 10? Adalah. Kalau campur semua lebih lah. Betul. Lebih lah. Okay. So sebab dalam bisnes ni kan ada tangga. The first 100,000 itu adalah satu level business. Betul. And then 1 million, the first million dalam setahun. Contoh macam awal-awal buat Haraj tu 100,000 sebulan. So maknanya you get the first million lah. Untuk annual. Betul. So dah reach 10 million is another level lah. So next level is 100 million lah. InsyaAllah. Kita pergi ke arah tu lah. Okay. Alright, jadi kita pergi kepada topik lah. Sekarang kita dah kenal siapa Zul, apa dia buat, daripada background mana, bisnes apa dia benaran. So kita pergi kepada topik hasil tu. Kita ambil perkataan hasil je dulu. Okay.
Ada orang kata hasil ni adalah kena kerja sampai 18 jam, sampai kena kerja lebih masa apa semua. Ada orang pula kata hasil adalah kerja yang konsisten, istiqamah. Kita buat, kita dah ada plan, buat jangan give up. Buatlah sampai orang kata kau ni gila, buat sampai 5-6 bisnes, tapi mungkin tak adalah sampai tak tidur, kerja 18 jam hari-hari. Ada hari memang mungkin lah. So the definition very subjective, depends on people kan. Tapi kalau pada Zul macam mana? Bagi aku adalah hasil ni adalah hasil yang seimbang, hasil yang bertempat. Kita kena tahu bila kita perlu hasil untuk bisnes A, ataupun kita tahu bila fasa kita perlu hasil untuk bisnes B. Contoh, bila kita buat bisnes, ketika fasa awal startup, of course lah kita kena hasil kita tu adalah dekat part mana? Hasilnya adalah dekat part sales and marketing. So kita kena betul-betul fokus dekat sales and marketing. Macam aku dulu masa aku buat Harash, awal-awal tu benda yang paling dalam kepala sales and marketing, hasilnya adalah sampai tahap kami ingat masa tu kalau contoh kami bercuti pun, handphone tak tinggal. Handphone kita tetap, masa tu kita reply WhatsApp. Masa tu ada family day, aku punya batch kan, dekat Teluk Batik. Itu pun kita dalam keadaan orang tengah ni, kita masih lagi reply. On the way balik, ingat lagi masa tu kami ikut jalan pantai, parking tepi dekat Sabak Bernam, stop kejap, reply dulu, parking balik. Masa tu anak dah ada dah seorang. So dia adalah fasa hasil ni, dia kena ada fasa. Maksudnya ketika kita fasa startup tu kita dapat get our first million in a year, ataupun kita nak maintain that 1 million per tahun tu, kita memang kena hasil dekat sales and marketing. Sales and marketing tu lah sebenarnya. Itu memang kena hasil. Dia tak ada jalan pintas lah untuk perkara tersebut. So sama juga masa aku start career sebagai seorang geologi, sama je hasil ketika start career pun, kita still hasil. Kita pergi masuk hutan, bila bos arahkan pergi sini, kalau malam kena buat report, kita buat report. Apa benda kena buat, kita buat. Sebab fasa terutamanya untuk kalau ada anak-anak muda yang umur mungkin dalam 20 ke 25 baru begini, nak start kerja. ini adalah fasa 3 tahun pertama ni adalah fasa you buatlah apa ya. You kena buat sehabis baik, sekuat-kuat mungkin. Sebab apa? Sebab ketika ini engkau tak ada komitmen sangat. Belum kahwin lagi. Paling-paling ada web pun bergaduh-gaduh sikit je. Kau tak fokus. Dia fokus kat top up internet je. Itu je. Jadi mindset tu kena betul. Contoh aku sembang dengan aku punya budak-budak fresh grad kat office kan. Budak-budak intern. Perkara yang sama aku sebut ialah you nak jaga you punya mental health ke apa. Sebab kita faham, kita pun try untuk jaga benda tu. Tapi fasanya adalah 3 tahun pertama ni, setiap benda yang kita buat, career, business, family dengan pasangan, ada anak 3 tahun pertama. 3 tahun pertama ni adalah 3 tahun hasil. So menjadi masalah kalau contoh semua benda tu berjalan serentak. 3 tahun pertama career, 3 tahun pertama anak business, baru lahir, baru 3 tahun kahwin, itu mungkin menjadi masalah. Tetapi kebiasaannya timeline kita takkan begitu. Dia tak clashing sangat Dia lah. takkan, mungkin sikit-sikit. Dia mungkin dua yang clash. Macam contoh aku dah kerja 3 tahun, kahwin 3 tahun pertama tu buat bisnes sambil anak pertama dengan wife, dengan ada anak pertama. Tapi itu pun dia ada beza setahun 2 tahun. Jadi hasilnya adalah hasil yang mengikut berfasa dan menjadi benda penting untuk kita pandai menyeimbangkan beberapa hasil. Sebab hidup kita ni bukan tentang career semata-mata. Betul. Hidup kita bukan untuk bisnes semata-mata. Hidup kita bukan untuk pasangan semata-mata, bukan untuk anak semata-mata. Jadi kita punya hasil ni adalah untuk mengurus hasil. Dia adalah hasil untuk mengurus hasil. Aku punya pandangan aku adalah hasil untuk mengurus hasil. Hasil sebenar adalah you need to hasil untuk mengurus hasil. Kau tak boleh hasil sentiasa semua hasil, tak boleh. Contohlah masa aku buat bisnes dulu, aku buat servis buat baju dekat Bandung. Hasil lah setiap bulan, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali pergi Bandung.
kena tipu lagi. Lepas tu masa lagi. 3-4 hari kita spend dekat sana. Anak lagi. Tapi kita tahu okay, aku balik rumah, aku kena ada quality time dengan anak. Hasil dengan family pula. Kita tengok kolam emosi anak aku ni macam tak cun dah. Ni macam kering je. So kita bawa lah keluar jalan-jalan. Begitulah. Maksud aku tu adalah hasil ni subjektif. Tetapi hasil sebenar adalah untuk hasil mengurus hasil mengurus dan menyeimbangkan hasil. Itu aku menarik. punya Satu perspektif yang very dah macam Malaysia hari ini. Ini merupakan satu perspektif yang menarik. Aku rasa lah mungkin fasa aku mungkin sebab sekarang ni bila dah ada anak 5, dah ada bisnes yang hampir dalam 10. Yelah, sebab hasil ni memang kena buat. Ya. Sebab tu tanggungjawab kita. Betul. Bisnes ke, kerja ke, family, Betul. anak sebagainya. Mak ayah lagi kan. Betul. Tapi kalau kita buat semua ad hoc, Ya. semua based on orang, benda tu datang kita buat, okay, fokus ini. Ya. Benda datang benda ni pula. Benda ni pula kan. So end up dia tak terurus, hasil tu dia jadi mengarut lah. Aku nak tambah sikit bila kau sebut tentang menjaga mengurus mak ayah kan. Sebab mak ayah aku memang duduk dengan aku. Masa yalah arwah aku baru meninggal dalam 2 bulan lepas. Tapi ketika hayatnya, maksudnya 3-5 tahun ke belakang ni, 3 tahun lah, 3 ke 5 tahun ke belakang ni, parent aku memang duduk dengan aku. Jadi orang tanya, macam mana kau? Yalah, maksudnya aku nak mengurus mak ayah. Mak ayah sakit, aku pergi juga menguruskan. Lepas tu ada mengurus bisnes, ada mengurus anak 5 orang. Isteri seorang lah. Lepas tu ada juga aku pun aktif dari sudut organisasi kemasyarakatan, NGO. Jadi macam mana tu sebenarnya adalah sebab kita telah melatih diri kita hasil mengurus hasil. Sejak zaman belajar pun kita belajar, at the same time kita pun aktif persatuan pelajar, kita juga aktif mencari duit-duit tepi, part time. Kita juga aktif dengan family. So aku rasa benda tu betul-betul membentuk diri yang kena bijak mengurus hasil tu. Bahkan untuk mengurus parent ni adalah benda yang bukan senang. Very sensitive. Betul. Bukan senang duduk satu rumah dengan parent, ada anak, isteri duduk satu rumah. Sebenarnya bukan senang, tetapi alhamdulillah lah tak ada apa-apa masalah. Alhamdulillah. Berjalan. Gitulah. Okay. Sementara tu kita ada order kopi baru sampai. Dre Coffee sponsor kita every 2 weeks lah. Silakan minum. Wah, ni untuk Zul. macam memahami. Okay. Ini macam iklan lah. Ini hari tu macam ada lalu dekat Mesos. Betul. Ini sponsor kita lah. Dia ada cawangan dekat Cyberjaya, satu lagi dekat KL Central. Dre Coffee, drink refer earn. Jadi iklan. Alright. Boleh sambung? Sedap. Kita sambung sikit Ni latte. Drink refer earn Boleh earn ni, aku kalau ada earning ni aku tak boleh ni. Boleh dapat duit ke? Boleh dapat duit, betul. Boleh duit. Beli sendiri dapat. Kalau orang lain yang kita refer pun, every time dia beli kita dapat some small percentage. Yang menariknya Dre ni dia very small percentage from every cup dia sold tu, dia memang akan asingkan untuk charity. Macam hari ni dia dah kumpul sebulan, okay, dia pergi sekolah kebangsaan, dia bagi kat B40 punya budak, bantuan semua. Dia ada benda tu lah dalam structure gini, betul. Dan modern sekarang dia dah kena tukar lah, gameplay tu dah lain sikit. Okay, menarik. Okay, kita still dalam cerita pasal hasil dan bisnes lah. Tadi yang menarik Zul sebut tadi adalah hasil dalam bisnes yang paling penting adalah sales dan marketing. Untuk fasa startup. 3 tahun pertama. Ya. Okay. Mungkin boleh cerita juga struggle yang paling besar secara detail lah sales marketing tu. Ataupun ada juga benda-benda lain, the first 3 years, the first 5 years juga. Dari sudut duit ke, customer, staff, cash flow, confidence level, motivation level. Banyak sebenarnya kalau kita cerita bisnes ni. Betul. Okay, struggle dia sebab tu kita kena faham bila mana kalau ada yang buat bisnes kan. Kita kena faham bisnes kita ni berada di level mana. So kalau di level startup,
struggle kita of course sales and marketing. Iaitu menjana duit. Okay, maksudnya fasa kalau katalah ketika awal, kalau contoh aku memang, kalau pengalaman sales and marketing ni, kita nak menyeimbangkan marketing and sales ni, pernah satu ketika tu aku dapat sale, ingat lagi, 330,000 sebulan. Aku rasa macam dah cukup terror dah masa tu. 330,000 sebulan. Banyak jugalah sebenarnya. Betul. Kira terror lah untuk level retail, small business kan. Betul. Kira terror lah. Tapi rupa-rupanya masa bulan tu aku spend untuk marketing 70,000 sebulan. Aku ingat lagi masa tu Alza baru je keluar. Wish, sebiji Alza aku spend. Rupa-rupanya bulan tersebut aku rugi 30,000. Kira balik aku rugi 30,000. Tolak kos apa semua. 330,000. Tolak kos marketing saja 70,000 dah habis dah. Kos barang lagi. So maksud aku tu adalah struggle-nya adalah untuk kita memastikan bahawa angka-angka tu kita tengok angka in term of sales and marketing. So itu fasa, itu belum kira lagi bila mana kita buat sale menjadi, bila staff buat sale tak menjadi, bila marketing jadi tak jadi. Sekarang ni lagi lah mencabar kita buat marketing. Itu adalah fasa untuk kita fasa startup. Tapi bila kita dah sampai, katakanlah sale mungkin setahun 1.5-2 juta kan, kita dah selesai bab membuat duit. Sehingga masuklah kepada bab mengurus duit. Ketika tu aku rasa banyak bab persyarikatan, bab audit. Kita kena faham lah masa 3 tahun. Tax. Aduh, aku dah pening dah. Masa aku shift daripada enterprise kepada Sinar Berhad, cakap, ini another level. Sebab kita, manusia kita buat duit je. Kita bukannya orang background bisnes yang belajar tentang pengurusan bisnes lah, pengurusan kewangan, PNL. Cakap, ni mampus aku ni. So dia sampai tahap hasil tu, aku dah rasa macam aku pergi belajar accounting dah. Buka PNL macam mana nak baca menatang ni. Kita ni background geologi. Paling-paling kita pandai pun sales and marketing, sebab masa kita buat bisnes, kelas yang kita pergi akan kelas sales and marketing. Of course lah. Of course itulah. Itu number one lah. Number one. Betul. Tapi kita tak belajar tentang pensyarikatan sangat ni. Sudah ni. Okay. Itu jadi dia dah hasil untuk mengurus duit. Tadi menjana duit ni mengurus duit. Bila kita dah okay sikit, sale dah okay sikit, kita dah ada cash reserve, kita pun makin berani mengambil staff yang ramai. Kalau contoh aku pernah ada satu ketika tu aku ada company digital marketing nama Digivo, tambah dengan Joventure, tambah dengan Harash. 3 company ni total staff dalam 40-50 orang lah. Ketika tu aku melalui hasil yang struggle yang mengurus staff pun cari pening juga aku ni. Nak bayar gaji je dah pening. Nak bayar gaji satu. Nak memahami staff, nak motivate dia. Yang ni nak career growth. Yang tak gaji. Kita tidak menyalahkan staff pun. So betul. Maksudnya ketika itu reality dia. Realitinya sebagai seorang business owner, kau kena faham staff kau nak apa. Apa keperluan dia, apa struggle dia. Dia punya performance macam mana kau nak jaga. At the same time company kena survive. Cakap shit lah, ni macam lagi mencabar aku ni kan. Jadi aku sampai tahap aku rasa sampai tahap aku cakap satu company aku tak boleh lebih daripada 20 orang staff. So sekarang ni aku maintain staff dalam satu company dalam belas-belas lah. Lebih 20 aku dah pening dah nak mengurus. Ketika fasa sebelum ni cuma dia adalah tips and trick dia bila kita dah ambil staff yang competent, ambil HR manager yang bagus semua kan. Cuma aku nak katanya adalah daripada struggle tu kita kena tahu kat mana level bisnes kita. Kita tak boleh macam ada juga orang buat bisnes dia baru lagi ni. Pak tu dia fikir tentang HR, tentang ambil staff HR, tentang admin. Tak kena juga. Salah timing. Ada bisnes dia dah memang dah okey. Apa benda, kenapa staff aku tak okey, tapi dia tak ambil lagi staff HR. Sebenarnya masalahnya bukan sebab masalah staff dia tu, masalah HR pula mengurus staff. Kau tak boleh mengurus direct, aku cakap. Dia jadi macam struggle tu adalah fasa-fasa yang berbeza. Sampailah tahap bila mana kita nak expand. Contohlah Hilmi sebut, macam mana nak pergi daripada 10 juta ke 100 juta. Dia adalah struggle yang berbeza. Betul. Dia bukan kali 10 biasa. Dia bukan kali 10 biasa. Kau kena ada another equation. Ketika itu mungkin kena ada bank facilities,
Ketika itu mungkin nak kena ada investor-investor baru. Dia dah jadi game yang lain. Dia adalah game yang Staff berbeza. lagi ramai, office Staff lagi besar, ramai. Dia bukanlah, komitmen lagi besar. dia bukan linear punya growth. Dia boleh jadi exponential growth ataupun exponential drop kan. So itu kita nak kena jaga Betul. juga kan. So itu adalah struggle-struggle yang aku rasa macam sampai sekarang aku rasa University of Business aku ni macam sentiasa je ada masalah baru, benda baru, struggle baru yang kena diselesaikan. Mengikut fasa-fasa. Bahkan bila kita sebut aku ada multiple business kan. Kepala otak tu macam, okay, sekarang ni business A aku ni baru start up. Fasanya begini, struggle-nya begini, staffnya begini. Business B aku pula fasa ni. Ada yang tengah survival pula. Ada business C pula, okay, tiba-tiba drop pula. Apa dia nak buat? Dia adalah Tu hasil tak tahu. Tu hasil juga lah. tu hasil. Tu Tuhan saja yang tahu. Di dalam kepala ni banyak ni banyak partition Tu rambut banyak gugur. Nasib malam tu pakai topi. Okay. Tak, sebab benda ni dia very orang kata apa, very subjektif tu satulah kan. Tapi dia hasil tu dia bukan satu benda yang boleh berhenti. Dah cukup tu. Okay, dah tak payah hasil lah sangat. Dia sebenarnya berterusan ketagih. Ketagih hasil. Dan dia hasil yang kadang-kadang berbeza-beza lah. Betul. Sebab dia ikut fasa bisnes. Betul. Sama macam anak lah. Anak 3 tahun pertama baru baby, hasil dia lain. Anak dah besar sikit, nampak macam senang. Nampak macam senang. Tapi sebenarnya kalau terlepas pandang, jenuh juga. Betul. Dah sekolah rendah lain pula. Lain dia punya struggle dia. Sekolah menengah lagi lain. Lain. Betul. So dia lebih kurang macam tu lah kot bisnes kan. Betul. So tadi ada sebut juga Zul cerita pasal buat jual kurma. Kalau boleh cerita detail sikit. Sebenarnya memang jual kurma tu full time ke? Okay. Ini ialah bila kita sebagai seorang bisnes ni, kita kena sentiasa mencari jalan keluar. Ketika itu adalah COVID sebenarnya. Waktu ketika COVID. itu PKP. So masa tu bisnes baju tak boleh jalan. Betul. Bisnes baju tak boleh jalan. Tak beli baju. Sikit lagi dalam sebulan setengah lagi nak raya. Ingat lagi dia adalah 2 minggu sebelum puasa. Bisnes baju tak boleh nak jalan. Dalam kepala otak aku ni fikir, aku punya income. Tapi in term of personal lah. Tapi company macam ni nak survive. Masa tu kita ada budak-budak staff kita ada sales person kita ada operation team kita. Diorang ni macam mana nak survive? Sebab baju tak boleh jalan, kilang tak boleh nak jalan. Jadi aku fikir masa tu aku kena pivot cepat lah kan. Aku kena cari something yang boleh buat diorang ni boleh beraya dengan baik lah. Aku punya target diorang ada commission 2,000, 3,000 pun dah okey dah sebenarnya. Jadi aku pun mencarilah. Aku adalah tengok macam kurma ni macam okey. Aku ingat masa tu aku pergi kat Bangi. Ada satu brand kurma ni lah, aku tak sebut lah, nanti jadi iklan free untuk dia pula. Kena bayar lah kat aku. Aku cakap dekat dia, bang, saya nak ambil masa tu aku ambil stok dalam 3,000 gitu. 3,000 kotak? Tak, RM3,000. RM3,000 Value. Untuk permulaan lah. Permulaan. First day, sebab aku mahir marketing. Aku main Facebook ads lah. Jadi aku tekan iklan first day. Dia 2 minggu sebelum puasa lah. First day aku tekan RM1,000 aku tekan. Dapat sales RM10,000 kan. 1,000 ads, sales RM10,000. Sales RM10,000. Jual kurma first online. Day, online masa tu. Delivery ya. Kurma apa? Kurma masa tu kita ambil, masa tu kita tahu kita nak main kurma premium. Kurma Ajwa, Ajwa lah yang pentingnya. Mariami ada lagi, tapi Ajwa tu yang utama dia. Jadi masa tu cakap, dan aku honestly aku rasa itulah first time aku makan kurma Ajwa. Kita ni jenis orang kampung biasa, kita tak makan kurma biasa je. Kurma mahal. Paling Mariami lah. Mariami tu habis terror dah lah. Aku baru tahu kewujudan kurma Ajwa tu. Ketika tu cakap, kurma ni premium. Ada Ajwa Ali Alam. Sebab aku buatlah research kan. Tapi aku ada kelebihan product research dengan ada kelebihan marketing lah, dengan wife aku design. So letak tekan 1,000 boleh dapat 10,000 sale ni. Aku pun ni boleh pergi ni. So aku panggil team meeting online semua. Sebab jual
makanan dibenarkan masa PKP. Betul. Ah. Sebab tu makan barang asas. So dia dibenarkan. So aku meeting dengan tim online semua tu. Okay lah, kita try run benda ni. Kita buat sales floor semua tu, marketing semua tu. 2 minggu tu aku cakap, aku try je tekan macam okay. Operation kita buat lah dengan jaga hygiene semua tu, kita belajar lah hasil lah semua tu, kita belajar semua tu. Alhamdulillah kita tutup masa tu nak masuk bulan Ramadan dalam keadaan sales 150,000. 2 minggu punya kerja. 2 minggu 150,000. Jual kurma saja. Jual kurma saja. Online. Oh. Lepas tu 2 minggu dalam Ramadan tu kita dapat ada 50 ke 50,000 lah kata. So maknanya dia sebelum Ramadan tu lah yang so saya nak ambil benda ni, nak buat bulan Ramadan tahun depan ni. Tapi sekarang dah susah sikit lah. Dulu kita boleh jual mahal. Sekarang ni orang dia fight lah. dah fight. Of course, sebab dia adalah macam tadi, dia adalah low entry barrier. Betul. So kita masuk awal, makan dah okay. So ketika itu kita dapat dalam masa 3 ke 4 minggu tu kita dapat sale dalam 200,000 lah. Kita spend iklan dalam 20,000. Objektifnya adalah untuk kita bagi commission kepada staff. Objektifnya adalah masa tu kita fikir macam mana staff nak survive. Yalah, nak bayar gaji tak boleh. Mindset sebagai seorang bisnes, dia kena fikir adalah menyelesaikan masalah. So menyelesaikan masalah market satu, tapi sebenarnya kita nak selesaikan masalah team kita ni, company kita, staff kita, diorang nak ada commission. So akhirnya diorang dapatlah commission yang sedap lah ketika tu cakap, target tadi 2,000-3,000. Diorang dapat double. Okay lah, memang beraya betul lah. Beraya lah. Walaupun tak boleh pergi mana-mana. Duduk rumah. Cuma itulah sebab bila kita buat bisnes, of course itu adalah satu contoh aja. Sebenarnya ada lagi beberapa kisah yang aku belajar bahawa sebagai seorang business owner ataupun founder kat sini, ataupun kita nak buat sale ni, adalah kita kena sentiasa kreatif mencari jalan keluar. Dan kita perlu fleksibel. Aku pegang satu kata-kata ni dulu. Biar kita jadi ikan kecil yang laju dan lincah menukar arahnya. Bila aku buat bisnes company, even company geologi aku kan, dia ada company yang besar, dia ada ikan-ikan besar. Tapi ikan besar ni dia susah untuk bergerak, dia susah untuk shift dia punya direction. Dia tak fleksibel. Dia tak fleksibel. Jadi adakah salah kita menjadi ikan kecil? Tak, sebab ikan kecil ni dia ada kelebihan dia. Ikan kecil ni kau boleh jalan laju. Kalau ada masalah kat depan, kau boleh tukar direction sikit, kau teruskan perjalanan. Jadi ketika itu aku okay, even masa PKP aku punya staff company geologi ada 4 orang. So tak ada masalah sangat. Tapi still lah kita tak boleh nak bergerak keluar. Cuma kita adalah cash reserve company kan. 3 bulan pertama tu kita memang struggle lah untuk kita bayar. Tapi akhirnya kita still lah boleh survive juga untuk kita bayar sebagai gaji staff. Bahkan lepas tu lagi baik lah. Itu dari sudut struggle kita lah. Cerita menarik lah, jual kurma untuk bayar gaji staff. Sebab PKP tak ada duit. Bisnes baju tak boleh run. Staff ada berapa orang tadi? Masa tu ada dalam 8-10 orang macam tu lah. 8-10 orang lah nak kena bayar. Menarik. Mungkin alang-alang kita masuk angle pasal ni kan. Sebenarnya mana lagi susah? Apa dia? Manage business ataupun manage manusia. Ada staff kan tadi, kalau campur-campur semua business kan, ada staff. Atau dengan business dengan wife lagi. Betul. Itu angle menarik kan? Kita ambil ikut fasa lah. Masa awal ketika kita punya partner kita ni dan kita punya team mungkin bawah 5 orang, dia susahnya adalah mengurus bisnes ataupun mengurus jualan. Itu susah dia. Tapi bila sampai satu tahap, bila kalau kita kata dalam fasa expand, company dalam keadaan fasa expand, sebenarnya paling susah adalah mengurus manusia lah. Bagi aku, mengurus manusia ni adalah perkara yang aku belajar mengubah macam mana personality pun kita kena tengok. Jadi kena start ada empathy, lepas tu kita kena understanding psikologi kita kena faham staff.
kita nak menegur pun ada caranya. Bukan tak boleh tegur. Bukan tak boleh tegur, ada caranya. Cara dia, betul. Ada ketika yalah masa darah muda tu aku menegur dalam keadaan numpuk meja contoh ada pernah aku Sekarang dah tak muda. sekarang separa muda. Kita tegur dengan kita tegur dengan marah-marah. Jadi macam ketika itu kalau dalam personality test tu aku cakap aku ni terlalu eagle macam tu lah kan. Jadi macam dia adalah untuk mengurus manusia ini perkara yang memerlukan knowledge dan pengalaman. Pengalaman kita bila kita tak cukup kenal dia, sedangkan bila mana dia ada kelemahan, kalau kelemahan ni kita macam kau kena improve, ini lemah kau kena improve. Sekarang tak dah. Maksud aku dia lemah yang dekat sini. Okay, siapa dia punya klik dia yang boleh compliment dia. Dulu mindsetnya adalah kau kena improve. Cuma tidaklah menafikan dia untuk kena improve. Tapi solutionnya adalah kita kena mencari memahami kelemahan. Bahkan aku pun ada kelemahan aku. Jadi dulu aku struggle untuk kelemahan aku ni aku nak kena push, betulkan. Tapi sekarang bukan begitu. Dia adalah untuk mengurus manusia supaya setiap manusia di dalam team tu dia adalah complement each other. Boleh jadi aku bukan seorang yang detail. Contoh ni memang ketara. Aku ni bukan orang yang detail. Aku dulu pernah ada satu ketika kan. Yalah dia macam bini aku adalah compliment kepada aku lah. Kalau buat baju dulu kita nak kena susun ikut Excel tu saiz berapa jumlah bawah kan. Aku ni bukan orang yang detail. Aku pun buat sekali aku submit order. Biasa bini aku yang buat. Betul tak? Masa tu aku yang buat. Aku submit order tu salah. Maksudnya order untuk perempuan aku pergi bubuh dekat lelaki. Kenapa baju lelaki banyak ni? Patut baju perempuan yang banyak. Sekali salah order. So aku bukan orang yang dah siap dah baju. Dah siap dah baju je. Masa tu bisa partner bising lah. Wife aku bising lah. Tapi hakikatnya adalah itu kita kena admit. Ya, itu adalah kelemahan. Sampai sekarang bab detail ni memang aku bukan. Aku ni lebih kepada bab direction. Kalau kena buat juga hasil lah sikit. Kalau kena tengok lebih sikit. Kena buat lebih betul. Kena lama sikit baca. Bahkan nak kena minta orang tolong check. So macam jadi bila kita buat bisnes tu adalah mengurus manusia, mengenal pasti kelemahan dan kelebihan dia lebih penting daripada untuk kita sebut tentang performance semata-mata. Kita kena kenal dan ni dia kelebihan di sini, kelemahan dia begini. Macam main bola tak? Betul. Kita ni macam coach kat tepi. Arteta lah. Arsenal betul. Nasib kan? Benar nasib kan? So dia macam main bola lah. So staff ni ada yang sesuai jadi winger. Takkan nak paksa dia jadi defend. Betul. Yang ni sesuai jadi striker. Ataupun mula kita ambil dia striker, tiba-tiba tak boleh lah striker dia ni better main left back lah. Betul. Left back. Betul tak? Betul, itu adalah mengenal. Cuma ada keadaan wingernya dia ada sikap dia yang rasa dia paling terror. Betul. Rasa dia yang paling power. So itu pula kita nak kena uruskan benda yang lain pula. Kita kena HR kena buat begini. Ada yang left backnya asyik lambat je datang latihan. Asyik tak fokus je tengah-tengah goalkeeper tengah jaga goalkeeper tu main handphone. Itu semua perangai-perangai staff. Faham? Betul. Jadi kita pula yang nak kena mengurus diorang supaya diorang boleh getting better kan. Itu staff. Tapi kita mengurus manusia dia bukan staff je. Dia ada juga partner. Betul. Pernah tak dalam sejarah run banyak bisnes ni tersalah pilih partner? Tersalah pilih partner Ataupun staff lah. Key staff member ke yang patut jadi head tapi tersalah. Okey. Sebenarnya apa yang dibuat? Okey. Pernah juga antara bisnes yang ada bisnes aku yang fail, rugi dalam 30,000 macam tu lah. Dia adalah tersalah pilih partner. Tersalah pilih partner ni apabila kita memilih partner yang kita selesa. Selesa ni maksudnya apa? Dia adalah same wavelength dengan kita. Terlalu sama. Which is tu benda yang aku belajar tak boleh. Dia tak melengkapi. Dia tidak melengkapi. Dan business partner yang ada juga business aku yang lain yang dia ada self esteem yang rendah bila berdepan dengan partner yang lebih pengalaman.
Dia tak boleh juga. Dia kena head to head. Kena bounce idea. Dia sama level. Kena sama level. Tetap dia kena sama. Dia tak ada rasa macam dia rendah diri. Dia kena sama level, tetapi dia kena melengkapi dia punya kelebihan dan kelebihan. Sebab ada aku punya bisnes yang semua kami ada 4 orang. 2, 3, 5 orang. 4 ni sama skill. Sama pattern. Seorang ni je yang lain. Jadi dia jadi macam bisnes tak boleh bergerak dengan baik. Sebab yalah, bila kita berborak sebagai kawan, kita shock lah, ini kawan aku ni ngam ni, satu kepala. Cara fikir sama. Sedangkan untuk buat bisnes bukan memerlukan orang yang mempunyai corak fikir yang sama. Dia kena Avengers. Dia kena, ya betul. Dia kena Avengers. Avengers memang semua lain kan? Ya. So dia tak boleh engkau selesa disebabkan engkau selesa dengan dia, engkau buat bisnes partner dengan dia. Bukan. Dia kena engkau tak selesa dengan dia, tapi engkau boleh menghormati pandangan dia. So aku nampak aku baru boleh bounce betul-betul. Ya. Sebab tu aku tengok antara kalau bisnes-bisnes aku yang nampak fly ni adalah apabila resepi bersama partner ni adalah partner tu adalah ada masa kau gaduh dengan dia. Dalam meeting kau gaduh dengan dia. Ada masa yang kau rasa benda lah pandangan kau ni tak logik siut. Tapi itu yang kau kena buat. Dan dia pun rasa benda sama. Itu proses yang kena lalu. Itu proses kena lalu. Kalau kau sentiasa bersetuju dengan dia, tak boleh. Itu aku punya. Sama juga masa aku ialah kita sebab tentang dengan wife kan. Masa aku bisa partner dengan wife, sebenarnya dia ada cabaran. Bila kita bisa partner dengan wife ni, kita ada konflik dekat rumah dengan dekat pejabat. Conflict of interest. So kita aku punya wife pula baik. Wife aku ni dia ikut je cakap kan. So benda tu tidak siap untuk bisnes. Sebab tu juga antara faktor aku keluar bisnes ketika Harash dulu aku keluar buat bisnes Joe. Aku rasa macam biar dia fokus itu. Okay. Dan dia berkarya kat situ. Kalau tak selagi tu dia akan stuck. Dan aku akan menjadi bayang-bayang pada dia. Dia tak boleh macam bila nak buat keputusan kena ada aku. Bila nak tegur nak buat benda-benda besar dengan staff kena ada aku. Benda tu tak sihat. Bila kita terlalu dominance. Bila dengan wife lah. Tapi okey, ada je orang buat bisnes dengan wife okey. Cuma kena separate lah dunia bisnes dengan masa dekat rumah. Cuma itu aku nampak cabaran-cabaran yang benda tu pun subjektif juga. Pada karakter orang tu macam mana semua kan. Betul. Ada juga yang kata kalau business husband and wife ni red flag. Jangan kerja kat situ lah. Dia tengok dekat threads. Tapi sebenarnya pada aku lah, benda tu very subjektif. Depends pada individu tu lah. Ada je business yang memang fly jauh. Betul. Diorang husband and wife juga. Betul. Tapi bukan diorang berdua je running. Dia ada orang lain juga. Trusted person dalam management semua kan. Betul. Cabaran dalam berpartner lah. Okay, kita cerita pasal tadi banyak startup kan. Startup, lepas tu partner dan sebagainya. Okay, kalau kita pergi pada business yang dah lebih 3 tahun, dah lebih 5 tahun, dah start growing, sale dah 10 million a year. So dia dah another level kan. Jadi hasil dia pun dah tak sama, betul tak? Okay. Jadi sebagai founder and also CEO company tu, dia dah kena transform. Okay. Dia dah bukan manage tim bola budak sekolah. Kan dia manage Arsenal. Kan? Jadi ada tak pengalaman tu dan macam mana transformation tu, apa yang beza kat situlah. Aku nampak bila mana kita nak transform kepada angka yang lebih besar, kita kena menyediakan mid-level management yang kuat, yang solid, orang-orang kanan kita lah. Jadi antara perkara yang aku lihat, antara benda yang stuck dekat dalam kalangan SMEs ini adalah apabila kita gagal untuk melatih orang layer selepas kita, membentuk. Dan bila mana kita terlalu fikir kalau kita groom dia, nanti dia lari, dia buat benda yang sama, rugi dia jadi pula kompetitor aku, rugi pula. So benda ni jadi takut-takut kita stuck dekat situ dan kita tak buat benda tu.
Sedangkan in order untuk engkau pergi, kau kena ada second man kau yang the next layer. Yang kau boleh bukanlah kata autopilot, kau boleh meninggalkan kerja-kerja operasi untuk kau fokus fikir tentang perkara yang lebih besar, untuk kau pergi angka yang lebih besar lah. Kalau kau nak pergi angka 15 juta ke 20 juta ke, yang penting adalah kau kena ada orang yang untuk manage kau punya cash cow kau dekat situ. At the same time kau kena ada ruang masa untuk kau berfikir tentang masa depan tu. Maksudnya kau nak bergerak ke depan ni macam mana caranya? Direction. So bila kita jadi business owner ni, kita kena ada masa ketika kita melihat ke depan. Dalam keadaan ada orang yang kompeten untuk melihat hari ni, dan ada orang yang kompeten untuk melihat ke belakang, which is geng finance. Itu adalah orang yang tengok belakang report, data. Tapi yang tengok hari ni adalah kau punya operation manager. Kalau nama besar mungkin COO ke, operation manager ke, general manager ke. Tapi engkau bukan dari sudut persen tu, kena letak 70% kau tengok kat depan ni macam mana caranya, 30% je tinggal kat sini. Jadi struggle-nya adalah untuk kita memastikan bahawa this team is cukup equipped dengan knowledge, skill, package ni kadang-kadang kita macam aku nak bagi package macam mana dekat dia ni. Kalau aku ada dapat kereta company dengan allowance sekian, orang next salary aku ni macam mana. So kita kena craft benda tu tanpa memperjudikan kita punya cost structure kita lah. Kita kena, itu adalah another discussion lah, bukan ada tentang urusan kewangan kan. Tetapi kita tetaplah kena memastikan bahawa layer kedua ni ready. Aku cuba bereksperimen. Ada ketika aku pergi umrah, ingat ya cakap, kalau aku belah ni teruk ke company. So aku pergi umrah 2 minggu. Tak kata bagus sangat lah, tapi at least dia boleh berjalan. Lepas tu aku off seminggu, aku off 2 minggu. Aku pergi buat bisnes-bisnes yang lain. So aku rasa benda-benda begini yang perlu kita ada mindset pembentukan manusia tu lah, pembentukan manusia tu on kita punya next lagi. So kita set business tu untuk dia boleh run sendiri tanpa kita. Basically macam tu lah. Basically dia bukan tanpa kita lah, dengan minimum kehadiran kita sebagai operator. Kita tetap ada. Kita jangan masuk dalam operation. Ya. Kita tidak dalam operation, tetapi kita tetap ada. Kita tak mustahil pun kita, bagi aku susah lah kita nak kata kita autopilot ni, memang susah lah. Kita tetap lagi kena masuk decision making. Benda tu yang sebenarnya tak semua boleh cascade down lagi lah. Tak boleh delegate 100%. Betul. Tapi the daily operation boleh delegate lah. Benda-benda yang rutin kita boleh bagi dekat. Takkanlah tengok email semua tu kita bagi proposal quotation tu kita kan. So kita boleh delegate benda tu. Tapi susah tak mula-mula nak buat tu? Trust issue ada tak? Dia satu trust issue. Sebab tu aku punya modus operandi aku adalah aku sentiasa berpartner. Aku macam tak ada company aku yang aku sendiri. Tak ada. Semua berpartner. So modus operandi aku akan mengambil peranan yang lebih kepada business strategy development semua tu. Tapi partner aku ni dia akan lebih kepada know-how, operator, maybe mungkin begitu. So dari sudut trust tu adalah kita dengan partner, cuma partner tu boleh jadi dia share-nya lebih kurang, lebih rendah ke, tapi dia tetaplah director of the company. Cuma bagi aku dia bukan dekat trust issue. Dia adalah bila kita nak delegate, bahkan kita nak bagi kepada staff pun, kita kena ready bahawa performance drop. Kita kena embrace bahawa performance akan drop. Kau punya sale akan kurang. Bagi ruang kat situ. Ya. Aku pernah ketika tu aku rasa macam masa dulu kan, masa ini tentang sale kan, bila kita nak delegate, kita average kita boleh dapat dalam 30,000, 40,000 seorang kita buat kan ketika itulah. Tapi bila kita bagi start kenapa dia dapat belas-belas ribu je?
benda lain sama je. Tapi ketika itu je, 3 bulan, 6 bulan berikutnya dia yang lagi baik daripada kita. Dia boleh dapat RM50,000, RM70,000 sebulan. Sebab apa? Sebab dia fokus dekat situ. Cuma kita lah sebagai business owner ni, kita kenalah embrace kesilapan. Kalau business geologi aku pun sama juga. Ada je ketikanya staff buat silap. Klien bagi tahu, Zul, kenapa you punya staff gini. Okey, kami silap. Kami minta maaf. Tapi dia belajar, akhirnya dia boleh lah buat sendiri. Dia akan improve lah. Dia akan improve lah. Cuma kita ni lah pula kena bersedia lah. Menghadap lah benda tu. Menghadap lah kesilapan, kekurangan, performance drop. Tapi itu yang kita kena hadap lah untuk kita boleh move. So dia macam apa, kalau kita kata graph, nak kita bisnes kat sini, katalah dah 1 million kan. Kita nak grow to 10 million, maknanya kita dah kena start delegate. Betul. To the team. Kita Betul. kena ada second layer management. Betul. Apa semua. Tapi to get to that graph tu, dia bukan straight. Dia kena embrace ada kejatuhan sikit. Ya, betul. Macam patah balik, betul ke depan. Betul. Benda tu kena berlaku. Dia lah. must be. Dia takkanlah sepanjang aku tengok aku punya bisnes yang ada beberapa ni, tak adalah dia gitu. Kadang-kadang baru naik sikit. Tapi dia stable lah lepas tu. Lepas tu dia stable. Dia akan stable. Dia akan stable. Sebab dia ada proses belajar tu. Betul. Tu dia punya yuran lah. Tu yuran dia memang. Yuran ini kadang-kadang puluh-puluh ribu. Gitulah. Kadang-kadang ratus ribu. Betul. Itulah. Menarik ni, banyak cerita best. Kita punya live ni biasanya sejam setengah lah. Sekarang ni kita dah sejam. So ada di Rumah Biru dan Rumah Hitam, TikTok. TikTok je yang tak boleh sebut nama tempat lain. Tempat lain boleh sebut TikTok. Oh, begitu So TikTok dan Rumah Biru. Dan kita akan potong-potong video lah untuk kita play balik untuk orang tengok, viralkan dan sebagainya. Okay, kita pergi pada orang muda pula lah. Okay. Tadi kita cerita banyak the philosophy of business, running business growing and so on. Kita pergi pada anak-anak muda. Anak-anak muda ni dia banyak nampak makan gaji ni satu benda yang nak ada work-life balance. Sebab tadi awal-awal Zul ada sebut 3 tahun pertama bekerja tu kena hustle. Kalau kena buat lebih, buatlah lebih kan. Okay. Satu. Kemudian ada juga yang bercita-cita nak buat bisnes. So mungkin ada benda yang dorang tak nampak, the reality of buat bisnes, ataupun reality as a staff pun sendiri. Sebab dia nampak dia sebagai orang yang baru mula kerja. Dia tak nampak yang dah jadi manager, the middle level kan. Mungkin boleh cerita sikit juga angle tu. Kalau kita kena differentiate satu lah. Kita nak differentiate. Kita buat bisnes jualan ni untuk buat bisnes ataupun kita nak survive saja. Jadi kita kena differentiate. Kalau contoh kalau lah kita kata sekadar buat duduk tepi, dia punya struggle and hustle tu completely different dengan kita buat betul-betul buat bisnes. So kalau kalau di level-level mungkin yang baru-baru awal buat bisnes nampak macam Cik Zul ni, contohlah kalau start-start kan, Cik Zul ni dah ada ni, yalah adalah beberapa kejayaan yang kita capai. Tapi hakikatnya benda itu menuntut pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, duit, emosi. Bukan yang emosi kita saja, emosi pasangan, anak-anak kan. So kalau lah ditanya kepada saya, okey ke kalau nak buat bisnes? Aku cakap kalau sebab dulu ada member tanya dia nak buat bisnes, dia bergaji dalam 5-6 ribu dah lah. Okey ke nak buat bisnes? Kau kata gaji kau apa? Dia dalam 5,000 gitu. Kau tak payah buat bisnes. Gitu. Sebab nak dapatkan 5,000 bersih untuk diri sendiri pun sekarang ni sen kau kena at least 20,000. Kalau dan kau kena effort kau kena almost double dengan apa yang kau dapat sekarang. Sekarang 8 to 5 lah. 8 to 5 je. Tapi kalau kau dah ada komitmen, tak payahlah. Tapi kalau kau masih lagi di level fresh grad, kau nak explore, hustle, buat part time. Sebab aku punya
filosofi aku yang aku sebut tadi tu, aku berjalan concurrent. Ketika aku nak resign, masa tu aku resign kerja last, gaji 4,800. Ketika tu 3 tahun experience. 2013 aku resign. Aku kerja start 2010. Tu last makan gaji tu. Last makan gaji, yang betul. Aku resign dalam keadaan gaji yang selesa sebenarnya. 4,800 untuk 3 tahun experience ni. Family pun baru, anak kecil lagi. So macam sebenarnya dengan keadaan 4,800 tu, kalau nak sembangnya kan, 4,800 rumah diberikan. Duit minyak diberikan. Apa lagi nak sebenarnya? Cuma ketika aku resign tu, aku bergerak concurrent. Maksudnya kita hasil ni bisnes kita jalan, career kita jalan. Jadi kita tengok ini dah okey. Bisnes dah okey. Dah cukup nak replace dah gaji cukup tadi. untuk replace gaji. Itu pun bila aku resign tu, aku masih ada dalam aku punya perancangan tu, ada dalam aku punya laptop aku. Aku tu okey, kalau tak okey ni, aku akan buat freelance. Tak okey ni, sebab aku suka menulis. Bahkan ada member yang daripada satu publisher yang agak terkenal, dia siap offer aku untuk keluarkan buku. So, kalau tak okey, aku jadi penulis buku lah. Memang ada benda tu. Memang ada dalam aku punya perancangan. Dalam planning. Sintas plan aku tu. Backup plan. Backup plan aku tu. Ada je. Aku ada bisnes-bisnes lain, buat partai-partai yang lain. So, kalau nak kata nak jump to this dunia bisnes ni, kau kena betul-betul ready buat benda yang extraordinary daripada orang lain biasa buat. Kalau kau nak kata macam sekarang ni lah, nak kata work-life balance ni kan, 8-5 malam nak main futsal je, nak lepak-lepak je, hujung minggu tak ada nak santai, tak payahlah buat bisnes ni. Betul. Kalau kata tentang nak ada time freedom, tak ada. Yang ada flexible. Time flexible adalah, maksudnya ada ketika kita kerja sampai 2 pagi. Ada ketikanya kita boleh off. Begitu sajalah. Tapi flexible masa saja. So kalau macam yang baru-baru grad ni, nak terjun terus dalam keadaan sekarang ni, ekonomi sekarang ni, aku secara jujurnya nak menasihatkan hold lah. Berjalan concurrent. Kalau nampak macam okey, barulah jump kepada benda yang actually itu pun permulaan hasil. Sambil build career. Gaji Betul. pun nak kena naik. Betul. Kena please our majikan. Betul. Kan. Dalam masa sama ada business yang kita tengah nak build. Betul. Itu pun the first hustle before you jump 100% kepada business. Betul tak? Tanpa apa tau, dia tanpa efek kepada kau punya performance. Yes. Masalahnya orang budak-budak muda sekarang ni, kau nak buat hasil, tapi besoknya kerja kau ala-ala kadar je. Tak boleh juga. Tak larat nak masuk kerja. Tak larat nak masuk kerja. Lepas tu buat ala kadar je. Aku punya, yelah, aku ni bukanlah staff yang bagus sangat, tapi bila diberikan task, aku akan buat the best lah. Kita akan buat the best, tapi at the same time kita berjalan lah dengan apa yang kita ni. Sebab aku ingat masa aku resign dulu, yang gaji 4,800 kan, masa tu aku kerja dekat Cameron Highland. Dia ada buat development sana. Aku cakap dekat aku punya bos, saya cakap, bos, saya nak resign ni sebab saya buat bisnes ni. Tapi memang tak kacau. Cuma aku sebut saya tak selesa sebab ketika waktu kerja, ada masanya saya reply juga WhatsApp customer. Yalah, kita nak kena jaga barakah juga benda-benda ni kan. Betul. Ada masa ketika saya pergi pejabat pos. Sebenarnya dia tahu aku buat benda tu. Dia cakap macam ni dekat aku. Aku ingat ayat dia. Tak apa Zul, you buat je you punya business, you pergilah you reply customer, you pergilah you punya nak post baju, tak kisah. Yang penting you ada dekat site juga. Kadang-kadang pastikan kerja berjalan. Sebab apa? Sebab kita deliver kerja. Kita deliver kerja. Bos puas hati dengan kita. Kita, bisnes kita berjalan. Cuma akhirnya aku cakap, tak boleh lah bos. Saya jadi tak sedap. Sebab aku rasa macam dari sudut aku punya nilai etika sendiri tu, aku rasa macam aku makan gaji yang agak besar kan. Masa tu tak macam berkat lah rasa. tak berkat, tapi sebenarnya dia okey. Dia okey.
Cuma Sebab dah berjujur dengan dia. dah kita hasil untuk menyeimbangkan kedua-duanya. Tapi yang penting kalau buat bisnes pun jangan sesekali efek kepada kita punya Kerja hakiki. kerja hakiki kita. Kerja hakiki itu benda yang kita kena jagalah. Sebab itu adalah main yang menentukan keberkatan hidup kita. Itu penting juga tu. Itulah lebih kurangnya. Ya, minum dulu. Minum. Dah Sedap. lebih sejam. Sedap. Okay. Kalau siapa yang baru masuk live, saya nak perkenalkan lagi sekali. Kita hari ni bersama dengan Tuan Zul. Panggil Tuan Zul lah. Brother Zul, kawan lama saya. Dah kenal 14 tahun lah. Yang menariknya saya dengan dia ni. Dia ada tarikh yang menarik. Betul. Saya dan wife saya sama birthday dengan Zul dan wife dia. Yang menariknya terbalik. Birthday saya sama dengan wife Zul, birthday Zul sama dengan wife saya. Dia punya menarik macam kita orang pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Padahal kenal daripada bujang kot. Betul? Daripada bujang kenal. Tapi Allah susun Allah susun. Cuma saya nak tambah sikit lah. Macam dengan Hilmi ni, sebab tadi kan aku cakap tadi kita komplimen kan. Tapi sebenarnya dengan kau tak. Sama sangat. Kita sama sangat. So jadi macam kalau kita nak buat bisnes sekali, kita kena ada orang lain. Sebab pandangannya kerap sama. Betul. So dia tidak sihat untuk bisnes. Betul. Dia kena lain. Dia kena lain. Okay, kita bercerita pasal founder ataupun business owner. Bila dekat business, kita ni masuk company, jumpa dengan staff, kita kena tunjuk kita paling kuat lah. Paling strong. Walaupun kita tengah serabut, tengah stres apa semua kan. Depan staff especially, depan client, depan customer semua. Tapi bila ada masalah macam ni, masalah besar macam COVID tu apa semua kan, kita nak mengadu kat siapa? Betul tak? Kan? Betul. Nak mengadu kat staff, koyak staff pula. Kalau bos aku pun goyang habis lah. Ya. So macam mana, pernah tak rasa dekat level macam tu? Probably kalau ada partner senang sikit lah. Tapi ada tak rasa macam macam seorang-seorang, nak cerita kat siapa? Ini hakikat kepada orang yang nak masuk bisnes lah kan. Hakikatnya adalah kau kena bersedia untuk rasa bersendirian. Kau akan rasa macam satu tahap kau berada dekat satu hutan yang kau macam aku sorang-sorang nak kena survive. Ataupun kau berada dekat puncak gunung, mungkin kau sendiri, kau tak boleh nak even partner kau pun ataupun orang di sekeliling kau pun tak boleh, takkan dapat memahami kau. Dan kalau contoh kita kata, sebab aku punya approach ni macam aku suka vibe family tau. Maksudnya vibe family dalam bisnes. Aku suka vibe tu, aku buat benda-benda gitu kan. Tapi sampai satu tahap sebenarnya hakikatnya itu pun ada pro and con dia. Kau rapat sangat pun tak boleh. Kau jarak sangat pun tak boleh. So dia jadi macam kau kena ada rasa kau bersedia untuk lonely tersebut. Jadi nak mengadu kat siapa? Yang kebiasaan aku buat lah kan. Kebiasaan aku buat ni, kalau aku macam serabut sangat, aku akan carilah kawan-kawan bisnes yang lebih kurang sama level dengan aku lah. Maksudnya dia punya keadaan Bisnes dia size lebih kurang sama. Kalau kita pergi jumpa orang yang size-nya berbeza, mungkin dia dalam fasa startup, tak sama juga, dia tak kena. Kalaupun ataupun bisa orang yang tengah drop ataupun dia terlalu tinggi pun lain tak kena pula, juga lain pula. So kita kena cari orang yang sama level dengan kita tu lah. Jadi kalau nak kata rasa sendiri tu memang confirm lah. Tipu lah kalau mana-mana business owner yang dia kata dia tak ada rasa benda tu. Dia memang akan rasa benda tu. Memang akan ada rasa benda tu, dan akhirnya kalau nak katanya ketika sejadah lah kita. Akhirnya yang tempat kita mengadu ketika sejadah, kalau mungkin kita boleh bercakap tanpa dia faham adalah mak kita lah. Kalau macam aku kan, macam mak aku tak faham pun tapi cakap-cakap kan. Mak ni yang penting boleh cerita. Yang penting boleh cerita. Nak luahkan kan. Selain pasangan kita lah, pasangan kita ni pun okey juga.
Cuma yalah bila bab bisnes ni kita pun macam poin kau sebut tadi tu, kita nak kena tunjuk kita kuat. Sebagai seorang bos, sebagai seorang ketua keluarga. Sebab kadang-kadang tu keserabutan tu bukan datang dekat tempat kerja je. Datang dekat dengan urusan family. Kita pun tak nak drag kita punya pasangan kita fikir risau sangat tentang hal-hal financial. Betul. So itulah dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. So kena ada circle lah. Tetap kena ada circle. Kena Of ada businessman juga sama-sama. Supaya Ya, boleh. betul. Itulah time-time nak jumpa, nak dengar masalah dia juga. Kita pun boleh cerita. Ya. Dan antara benda yang kadang-kadang perkara yang macam benda yang di luar jangka, kita rasa kita dah teruk sangat dah, kita pun pergilah jumpa kawan buat bisnes. Rupanya dia lagi macam apa? Dia lagi teruk. Dia lagi teruk. Tapi dia lagi steady. Cakap, maksudnya masalah aku ni biasa-biasa je. Contoh aku pernah hadap hutang 150,000 hutang dengan supplier apa semua kan. Ni apa Harash masa tu. Aku rasa macam dah teruk dah. Rupanya ada orang lagi teruk daripada aku. Hutang rata-rata ribu. 150,000 ni biasa je. Dan aku jumpa dengan dia, tanya pandangan apa yang patut buat. Ni kau buat ni je. Aku pun ikutlah benda dia. Aku tak adalah cerita detail kan. Tapi kau kena buat begini, kurangkan overhead, kau kena apa yang kau selesai adalah lebih kurang. Dalam masa 6 bulan tu aku selesai hutang 150,000 tu. Cakap, jadi kita macam, rupanya sebab baru ni ada kawan-kawan bisnes lah, ada jumpa mengadu, kata dia ada hutang ni serabut. Berapa hutang? 7-8 ribu. Cakap 7-8 ribu. Jadi macam ada orang 7-8 ribu tu adalah dia punya limit. Betul. Dah banyak lah tu. Dah banyak dah. Ada orang macam aku dah pernah hadap 150,000. Cakap, so 7-8 ribu ni biasa je, kecil je. Kita ada orang melihat 150,000, 150,000 aku hutang 1 juta. Betul. Boleh je settle kan? Tak, cuma dia adalah flow dia. Calculator dia tak sama. Calculator dia tak sama. Perkali-perkali dia lain. Betul. Gitu. Okay, kita tak nak ambil lagi. Walaupun dah sejam 20 minit. Kira dah hujung-hujung lah ni. Dah hujung lagi 2-3 soalan yang habis lah kot. So kita masuk pada soalan-soalan yang lain sikit. Kita pasal family lah sikit. Sebab kita cakap pasal hustle dalam kehidupan kan. Dalam masa sama nak hustle menguruskan family, menguruskan bisnes yang ada pelbagai bisnes. Mak ayah, anak pula 5 orang. Adik-beradik pun expectation adik-beradik mesti banyak lah. Adik-beradik 20 orang kan. So mesti kita akan ada rasa macam aku terlepas ni something untuk anak. Walaupun aku duit ada, boleh bagi. Nak apa boleh. Rumah, kereta, PlayStation. Bagi rumah kat anak tak adalah. Maknanya rumah yang selesa, kereta yang selesa, nak pergi bercuti kan. Tapi so kita kadang kita rasa macam nak justify aku ni kerja kuat ni untuk family aku. Tapi sebenarnya dalam masa sama family pun mungkin nak kita lebih banyak masa kat rumah. Faham tak? That struggle tu. So ada tak that fasa yang melalui tersedar benda tu ke, ataupun tengah melalui benda tu ke, yang menyebabkan aku kena balancekan benda ni. Dan apa yang dibuat lah. Boleh cerita sikit? Aku rasa aku sedar benda ni adalah mungkin ketika anak yang ketiga, keempat begitulah. Masa anak 1-2 ni, kita hasil tu, yelah anak 2 ni taklah susah sangat. Tapi bila masuk anak ketiga dan keempat, dia mencabarnya adalah kita nak kena spend masa yang sulung, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ni masuk yang kelima kan. So adalah fasa dan ketika itu adalah aku ni mungkin consider suka mencari masalah. Suka mencari cabaran lah. Kalau mencari masalah. Mencari apa? Mencari cabaran baru. Mencari cabaran baru. Macam dah selesai ni, kau nak try ni pula. Itu adalah
dia adalah satu ketagihan yang tak tahulah sihat ke tak sihat. Tapi benda ni aku fikir, kau nak apa sebenarnya? Kau nak apa? Kau nak besar-besar sangat, kau nak bagi mana? Jadi aku fikir bahawa cuma aku ni membesar dalam kalangan, dalam keluarga yang mementingkan kekeluargaan. Aku ni adik-beradiknya 12. Kami ni tak kaya, tapi kami ada sesama kami. So maksudnya kita sangat mementingkan kekeluargaan. Kalau event family, kita akan utama kan. So aku ni adalah consider mungkin family man lah, begitu kan. So aku sentiasa tengok meter, macam aku dah macam meter ni, tak boleh ni, aku macam dah contoh aku dah tak pergi hari interaksi anak yang lepas sekali. Tak apa, sekali tak apa, tapi tak boleh sampai berturut-turut. Contoh, aku tak pergi hari sukan anak, dah 2 tahun aku tak pergi. Tahun lepas tak pergi, 2 tahun lepas tak pergi. Kebetulan aku pergi overseas, ada business punya hal lah. Tahun ni sepatutnya aku ada hal bisnes juga, tapi aku pergi memilih hari sukan anak. Sebab ini anak yang sulung tu, dia tahun last lah dekat sekolah tu, dia Dah 12. dah jenam kan. Dah jenam. So aku rasa tidak sepatutnya aku tak ada ketika itu. So jadi dia adalah ketikanya kita merasakan bahawa kehadiran kita wajib ada. Ada ketikanya kehadiran kita ni, kalau ada bagus, kalau tak ada pun tak ada masalah besar. Ataupun ada ketikanya kalau kau tak ada pun lagi bagus kau tak ada lah. Gitulah kan. So dia punya untuk kita sampai terlepas momen-momen penting anak tu, aku cuba elakkan lah. Kalau contoh siapa-siapa yang buat bisnes pun, momen-momen penting anak ni benda yang kita kena usahakan ada. Walaupun aku membesar dalam keadaan momen-momen penting tu, bapa tak ada pun, ayah tak ada pun. Inilah hasil seorang suami sekarang. Zaman sekarang ni, kalau bapa-bapa kita, dia dah pergi buat kerja, dah susah-susah, balik rumah, dah tak ada lah dia nak pergi. Dia memang betul-betul provider mindset tu. Betul, tak ada macam report card, tak ada spend masa dengan hujung minggu, tak ada pun. Hidup je aku macam gini. Tapi tu dululah, sampai sekarang ni kita kena fikirkan bahawa anak kita memerlukan begitu. Betul. So aku cubalah ada ketika saat-saat yang penting, tapi bukanlah melepas tangan. Begitulah. Sebenarnya kalau siapa yang tak tahu, Zul ni kalau nak jemput untuk parenting pun boleh juga. Dia punya posting dia banyak masuk sampai Pak Enma. Bukan sekali kot, banyak kali kan. Banyak kali masuk Pak Enma cerita pasal suami isteri, cerita pasal anak-anak. Dengan anak 5 orang tu pun satu bukan pencapaian lah, satu pengajaran yang banyak. Betul. Sebab anak seorang dengan anak 2 orang tak sama. Anak 2 orang, anak 3 orang tak sama. Sama juga bisnes, salah satu dengan ada 3 bisnes. Betul. Tak sama. Betul. Jadi banyaklah yang kita boleh belajar. Cuma hari ni fokus pada hasil kan. Ya, betul. Hasil bisnes dan hasil kehidupan. Okay. Kalau kita cerita tentang Zul dah lalu beberapa fasa of success dalam bisnes, dalam kehidupan, anak dah besar, bisnes dah ada numbers yang okay lah, 7 figure kan. So definition success tu mungkin dah tak sama. Betul. Dulu definition success mungkin aku dapat first million tu dah paling power. Betul. Aku punya income at least 5 figures. Aku nak bayar gaji aku macam ni, aku nak ada kereta ni, aku nak tu. Definition dulu mungkin lain lah. Kita tengah building ourselves and also our family. Sekarang ni dia still building, tapi dia dah sampai fasa yang berbeza sikit kan. Mungkin ada tak perbezaan tu? Beza sangat. Kita yang dulu. Okay, dulu Betul sekarang. Dulu definition success bagi aku adalah, aku rasa aku dikategorikan berjaya bila mana aku boleh capai angka, contohlah ketika itu aku nak break 1 juta setahun. Aku break ketika
tahun ketiga buat bisnes Harash. 2017 lah lebih kurang. Aku rasa aku dah berjaya. Ketika tu kita macam letak kita punya, kita katalah big Y kita nak hantar mak pergi umrah lah, benda semua kan. Kita nak ini nak itu, rumah sekian-sekian, anak sekian-sekian kan. Aku ada roadmap aku dalam untuk personal roadmap aku ada. Aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Aku rasa kejayaan aku adalah apabila aku dapat something. Ketika itu aku dapat something atau aku dapat berikan orang sekitar aku something lah ketika itu. Tapi bila sekarang ni aku rasa berjaya apabila aku melihat staff-staff aku tu, orang sekitar aku tu berjaya. Aku dah tidak meletakkan kejayaan itu adalah apa yang aku capai, tetapi apa yang aku boleh menjadi enabler kepada orang lain untuk capai. Aku rasa aku berjaya bila mana aku tengok aku punya partner aku, dia boleh pergi umrah. Aku rasa berjaya bila aku dapat tengok staff aku boleh bawa parent dia pergi bercuti. Aku rasa itu satu rasa yang sukar untuk digambar, dan benda yang penting dia adalah limitless. Dia tak ada limit. Kalau contoh sebelum ni aku fikir nak pergi umrah. Lepas aku pergi umrah, then apa? Aku nak contoh dulu, aku nak income 10,000 sebulan untuk personal. Kau dapat 10,000, then apa? Dia habis ke situ. Tetapi bila mana kita letak kepentingan manfaat orang lain lebih besar, kau rasa kejayaan tu adalah apabila orang lain capai, maka benda ni takkan habis. Kalau mungkin staff A kau dah contohlah aku dah dapat hantar staff pergi umrah. 3 staff pergi umrah kan. Ada lagi ramai lagi orang. Betul. Ada lagi ramai orang. Kalau kau dah berjaya bentuk seorang junior geologist daripada junior yang tak tahu apa-apa sampai dia dah jadi mahir, lepas tu dia dapat kerja kat tempat yang lagi baik, kau dapat bentuk seorang, tapi kau takkan habis, kau akan banyak lagi orang lain. Jadi aku masa tu aku jumpa satu hadis ni lah, dia kata dia kata khairun nas yanfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bila mindset aku tu ketika tu, kejayaan aku ni sebenarnya adalah apabila kita boleh menjadi enabler kepada orang lain lebih baik hidupnya. Bila mana kita buat business kan, kita buat partner. Bila aku tengok business partner aku ni ada satu, dia dah struggle dekat tempat kerja dia. Dia rasa macam mental terganggu. So apa yang kita boleh buat adalah dia dapat get a better life dengan business dengan yang kita, income okay, life jadi lagi baik. Aku rasa macam mungkin fasa sekarang lah kan. Bukanlah kata kita ni baik sangat, tapi aku rasa itu macam itu satu kepuasan yang berbeza lah. Dia bukan tak untuk diri sendiri. Dia tak sama, even tak sama kalau kau bagi dekat pasangan kau. Bagi anak. Yalah, kalau kau boleh berjaya, kau bagi anak kau apa benda tu adalah tanggungjawab kau. Kau dapat hantar mak pergi umrah, itu adalah family kau. Ini out of nowhere, orang lain, stranger lah so called. Betul. Ketika aku ingat masa COVID kan, aku rasa macam bila mana seorang staff ni dia dah resign pun. Seorang staff ni dia kerja dekat Singapura. Bila disebabkan COVID dia tak dapat kerja. Dia kena buang kerja lah. Struggle kan. So kita ambil dia. Dia kerja dengan kita, dia groom. Akhirnya sekarang ni dia dapat kerja yang lagi baik. Aku rasa macam itu adalah satu benda yang kita bantu dia ketika susah. Dan dia sekarang melangkah lagi tinggi, lagi jauh. Walaupun dia dah berhenti daripada tempat Walaupun dia dah berhenti, tapi hakikatnya sebenarnya dia growing. Dia growing dan dia menjadi kita punya business kita tu. Kita adalah catalyst dia. Catalyst. Menjadi tempat dia settle down, menjadi tempat nak bermula balik. Budak-budak intern yang baru nak start kerja. Sebab tu kalau siapa intern dekat company aku ni, macam baru ni aku jumpa one on one dengan diorang kan. Dia kata kalau sembang kawan-kawan dia memang lain dengan intern tempat aku dengan intern dekat tempat
kawan-kawan dia cerita lah. Sebab kat tempat aku ni kita memang memodulkan. Sebab aku rasa macam ini adalah satu kerjaan bila mana diorang keluar. Bila aku tanya dekat company, contohlah intin aku yang lama kan. Tanya dekat company member aku yang diorang dah kerja, binti aku kerja, oh, macam mana budak ni? Ui, bagus budak kau ni. Aku kata jadi satu macam benda yang tak tahulah, dia adalah sukar. Dia adalah satu kerjaan bagi aku lah. Dia adalah bila mana kita boleh membentuk orang gitulah. Menarik. Dah macam conclusion dah rasanya. Sebab kita dah sejam setengah. Kalau nak sembang sebenarnya soalan yang saya list ni banyak lagi. Betul. Nak tanya Zul pun, dia pun macam tak nak berhenti cakap lagi. Nak sambung ke nak stop? Okey, tak salah. Kita sambung lagi sikit lah. Boleh. Sambung sikit lagi. Apa nama kita, yalah, dah banyak cerita pasal daripada family, buat bisnes, dah capai macam-macam, cerita hasil family, anak-anak apa semua kan. Tapi sebenarnya sebetul-betulnya lah, kita cerita semua segi. Okay. Sebab Zul pun terlibat NGO juga, bisnes, family, adik-beradik ramai semua. Tapi sebenarnya apa yang perkara yang betul-betul berbaloi kita nak hasil, tak kira lah dalam bisnes ke, dalam family ke, boleh jadi satu benda je, boleh jadi 3-4 benda. Yang betul-betul, kalau kau nak hasil, ini dia, ini list dia. Yang kau kena fokus kan, buatlah. Sama ada for the next 5 years ke, ataupun sampai kau mati. Betul lah. Okay. Itu sebagai soalan yang nak jawab panjang pun tak apa. Okay. Hasil, bagi aku, hasil akhirnya adalah, ialah sebagai seorang Muslim ni, hasilnya adalah untuk memastikan bahawa kita punya bekalan kita tu cukup. Aku kan baru kehilangan ayah kan. Bila kehilangan ayah ni, aku membaca, ialah kita dekat dengan kematian orang yang kita sayang kan. Aku baca satu hadis tu, aku rasa macam okay, this is the thing yang aku kena betul-betul fokus. Ada 3 je perkara yang tak terputus. Satunya adalah ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, sedekah jarah yang berpanjangan. Jadi kalau kita nak hasil, akhirnya kita kena ada end goal kita. Kita nak end goal kita nak apa? End goal kita nak ke syurga. Tapi kalau contoh kita buat bisnes pun, kita ada duit banyak, tetapi kita gagal convert duit tersebut kepada nilai mata wang akhirat, dia habis kat sini lah. Kalau kau ada duit 1 juta pun dalam akaun kau, tapi kau gagal untuk convert kepada mungkin wakaf, kau gagal convert benda tersebut kepada ilmu yang berpanjangan, kau gagal convert duit itu 1 juta tu kepada pembentukan anak yang soleh, benda ni akan terhenti ketika nafas kau habis. So bila mana aku fikir gitu, jadi hasil aku ni adalah hasil untuk membina 3 tersebut. Kita ambil satu lah, kata ilmu yang bermanfaat. Jadi bila mana, yelah aku pun kerap menulis dekat Rumah Biru. Aku bila orang jemput, kita adalah dari sudut perkongsian ilmu tersebut. Kalau contohlah kita kata ada NGO badan kemasyarakatan jemput panggil, kita bukan tentang sembang tentang duit pun, kita tak sembang tentang token. Kita kata ini untuk membentuk generasi yang akan datang. Mana tahu ilmu-ilmu ni akan jadi bermanfaat. Ada inisiatif company aku, kita buat platform digital yang berkongsi ilmu, yang kita spend duit. Dia adalah tentang macam mana kita nak convert duit tersebut. Dia tentang kau buat bisnes ke, kau ada career yang baik, gaji yang besar. Akhirnya adalah kau nak convert kepada ilmu yang bermanfaat. Bila mana kita kata kita anak yang soleh, kita nak convert duit kita yang banyak ni, yalah, kalau banyak-banyak kan, maksudnya kita ada income kita ni, kita nak convert, macam mana duit aku ni, aku boleh membentuk anak aku ni pendidikan agamanya cukup, pendidikan akademiknya cukup, nilai peribadinya bagus, dia taat agama, dia taat mak ayah dia. So kita kena, duit bukan segala-galanya. Duit ni menjadi enabler kepada anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kau ada duit saja tapi kau tak fokus kepada pendidikan, kau tak pantau dia solat macam mana, mengaji dia macam mana, kau tak ada personal session dengan dia. Macam contoh benda yang aku cuba buat lah, tak adalah ni, tapi cuba buat weekly, ada momen macam sokol usrah kami, satu family kecil. So seminggu sekali kita kena duduk, kita kena tegur dia.
Kalau kau fikir sangat tentang bisnes pun, kau tak ada momen dengan dia, akhirnya kau tak boleh membentuk anak yang soleh. Maka terputuslah amalan tadi tu. Tu anak yang soleh. Lepas tu sedekah yang berpanjangan kan. Yang ni adalah duit lah. Maksudnya kau boleh mewakafkan dekat something, kau kena boleh orang nak buat masjid, kau boleh bagi duit. Orang nak buat tanah wakaf, wakaf dekat Quran ke, dekat negara-negara miskin. Jadi hasil kita ni akhirnya hasil kita adalah untuk kita kena ambil perkataan ni penting-penting adalah duit RM 1 juta kita tidak laku dengan mata wang akhirat. Mata wang akhirat ni pahala je. Tak boleh convert. Dekat sana nanti ringgit engkau tak ada apa pun. Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena cepat-cepat convert. Aku macam antara perkara yang aku belajar dengan ayahku lah kan. Ini mungkin cerita sikit lah. Ayahku ni meninggal dalam keadaan duit dalam akaun dia adalah RM230. Aku cakap ayah aku ni dia meninggal pada hari Jumaat, pada hari Ashura. Maksudnya petanda-petanda husnul khotimah lah. Apa amalan ayah aku ni? Aku rasa antara benda yang dia jaga adalah dia tidak melihat duit itu yang perlu ada simpanan. Dia cukup untuk survive bulan tersebut. Mungkinlah orang-orang dulu kan, orang meniaga dulu dia jual durian ke, dia jual ikan ke, asal survive pada bulan tersebut. Okey lah, bulan depan ada rezeki yang lain. Jadi aku pernah borak dengan dia kata, abah memang tak ada simpanan. Cakap, lain macam ni bapak aku ni anak 12. Tapi dia convert duit tersebut. Dia convert duit yang dia ada itu kepada perkara yang boleh menjadi timbangan, menjadi currency pada hari akhirat kelak. So, kalau persoalannya apa yang berbaloi untuk kita hasilkan adalah perjalanan ke arah itu. So, kita hasil buat bisnes ni perjalanan untuk 3 benda tadi tu. Kita hasil membina career untuk ke arah tu. Kita hasil menjaga family untuk ke arah situ. So aku nampak itu adalah perkara yang berbaloi untuk kita buatkan. Sebab akhirnya kita ni hasil-hasil apa pun kita nakkan masuk syurga juga kan. Kita tak katalah dengan amalan tu kita confirm. Tapi at least dia ada wasilahnya lah kita dapat perkara tersebut. Sama juga bila mana kita terlibat dalam kerja-kerja dakwah kan. Kalau kata Izul kau ni buat bisnes kau ada juga buat kerja-kerja ni, pergi sana pergi sini buat dakwah, buat kerja-kerja agama. Yalah, kau dapat bayaran tak ada. Tapi sebab apa? Sebab kita fikir tu Adalah sikit. Nak kata kita ni rajin beramal ibadah, tahajud setiap malam pun susah kita kan. Mungkin adalah sikit benda yang Allah tanya bawa. Adalah sikit. Adalah sikit dalam podcast sembang tentang dunia ni kita sebut Betul. Gitulah aku rasa nampak hasil gitulah perkara yang kita kena pergi kan. Menarik angle tu sebab saya rasa benda tu pun dia boleh jadi a very good motivation kepada any businessman, any career ladder punya climber ke yang tengah nak naikkan career, buat business sebagainya. Kalau dia tak ada goal yang sebesar itu, dia boleh ada goal macam tadi lah, goal nak bawa mak pergi umrah, baik juga, alhamdulillah, bagus. Nak bawa family pergi bercuti, ingin main salji, nak ada rumah lagi selesa untuk anak, ada kereta lagi selesa kan. Itu memang keperluan pun. Betul. Tapi benda tu tak cukup. Betul. Dekat situ as a first, second layer okay lah. Tapi the ultimate layer tadi tu, I think hadis tadi kita boleh pegang kan. Betul. Bila ada, okay clear, goal aku clear. So fokus kita busy macam mana pun dengan business. Sibuk macam mana pun nak buat the first million, the first 10 million, 100 million sekalipun. Kita tahu balance 3 tadi tu kena ada. Betul. Kan? Dan dia dah cantik lah hadis tu, nampak very clear apa yang kita kena fokus. Anak, jariah kita, dan sama ilmu kita. So dia dah ada dah kita, ilmu tu pada diri kita lah, betul. pembangunan kita. Betul. Jariah tu family kita. Anak tu, anak soleh tu family kita kena develop. Ini jariah tu adalah masyarakat. Betul. Oh, ceramah ni. Aku sikit lah. Aku nampak aku jealous dengan businessman yang macam mana. Aku jealous dekat businessman yang dia punya kemampuan, dia boleh beri zakat sampai 1 juta, 2 juta. Macam mana dia buat benda ni?
Jadi kalau dulu mindset dulu mungkin boleh jadi macam berapa revenue kita, berapa net profit kita. Tapi ada satu lagi, KPI. ni revenue, profit before tax, profit after tax. Tapi satu benda lagi, zakat. Cakap macam mana aku nak capai 6 figures pemberi zakat, First million of zakat. first million of zakat. Aku kalau zakat aku adalah dalam 30,000 40,000 bayar zakat. Itu pun aku rasa macam alhamdulillah dapat kita keluarkan. Selain tax lah, tax pun besar juga. Tapi aku macam mana dia orang boleh bagi 1 juta asyik zakat. Jadi itu adalah, aku tak fikir macam mana dapatkan 1 juta tu. Yalah, in order untuk dapat 1 juta zakat, kau kena dapat lah 100 million punya sales tu. Mungkinlah revenue sekian-sekian untuk zakat sekian-sekian kan. Macam ini macam mana bisnes-bisnes yang orang Melayu kita ni boleh dapat sebegini rupa, boleh bayar zakat. Sebab zakat ni akhirnya ialah sebab dulu aku penerima zakat. So bila kita dapat memberi zakat dengan amount yang baik kan, kita rasa macam satu kejayaan lah kan kepada kita. Satu level yang kita dah berjaya capai. So kan? hasil kita ni, kita kena cuci mindset hasil untuk kita. Kita kena ada mindset hasil untuk orang lain. Barulah automatik kita akan dapat hasil tu. Kita akan dapat automatik dapat kepada kita. Kalau kita hanya fikir tentang hasil tu kita mungkin boleh dapat, tetapi yang orang lain ni tak dapat. Tapi kalau kita hasil untuk orang lain, maka InsyaAllah kita akan dapatlah benda tu. Ini mungkinlah pengalaman aku 4-5 tahun ke belakang ni lah. Macam this is the different formula. Equationnya mungkin tak macam matematik. Dia bukan simple calculator lah. Dia bukan. Dia ada equation lain. Betul. Gitu. Okay. Sebab benda yang mungkin as a satu inspirasi lah pada businessman, pada entrepreneur, usahawan-usahawan kat luar tu. Maknanya bila dia letak KPI tu, kena tambah sikit lagi. And the 3 things tadi tu pasal our own ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, jariah yang berpanjangan. So dalam jariah berpanjangan tu tambah lah apa point-point dia. Contoh zakat. Betul. Aku nak mampu bayar zakat at least 1 million. Betul. Nak dapat 1 million maknanya sale kena, revenue kena berapa? Ya. Profit kena berapa? Lepas tu dapat bantu staff pergi umrah. Dapat bantu sekian. Ada benda-benda tu yang dia buatkan. Sebenarnya kalau ada benda tu memang tak boleh tidur malam lah. Even ilmu kan. Ilmu yang bermanfaat. Apa yang kadang-kadang business owner ni rasa macam reluctant adalah dia nak mengajar ilmu kepada staff dia. Takut-takut staff dia lari. Dan memang confirm tipu lah, staff memang akan lari punya lah. Macam mana kau jaga pun dia akan lari punya. Nak develop lebih-lebih kan? Lari. Kita spend duit. Aku kena bond dia lebih ni. Kita spend duit ajar dia belajar buat software ni, belajar ni, pergi hantar conference sana sini, pergi luar negara pun ada. Tapi kalau kita punya mindset kita ni, kita buat ni, aku hasil keluar duit untuk dia, jaga untuk dia ni, bukan tentang dia. Akhirnya ilmu yang didapat tu, yang enabler kita tu, akhirnya itulah jadi kita punya jariah hujung kita. Kita punya modal hujung kita. Jadi mindset kita bukan kat situ. Mindset kita adalah dekat sini, dekat 3 perkara besar tadi tu. Kalau kita start kat situ, kita ni start ni aku develop ajar lebih-lebih pun nanti berhenti juga. Dah lah berhenti dia buat bisnes yang sama macam aku pula. Jadi kompetitor pula. Tapi kalau lah dia, contoh dengan ilmu yang kita bagi dekat dia, dia boleh dapat 100 million. Dengan ilmu yang kita bagi dekat dia dapat 100 million. Takkanlah takkan tak ada sedikit ganjaran Allah pandang kau share ilmu kepada dia. Kita ikhlaskan tu, insyaAllah ada. Itu dia punya rule dia, yang mungkin formula ni berbeza dengan orang yang tak berpegang dengan agama. Kita kalau kita berpegang dengan agama, kita ada solutionnya. Allah kata bukan ikut jalan tu je Allah nak bagi. Dia bagi ikut jalan lain kan. Tapi ni sama macam apa yang Zul sebut ni, sama dengan saya ada beberapa coach lah yang saya belajar kan. Contoh kalau paling rapat Coach Fazil, lepas tu Ibu Hanim, saya masuk kelas dia. So benda yang mungkin cara sebut tu lain, tapi dia punya essence dia sama. Kita develop orang, kita spend masa, kita spend duit, kita bantu dia hantar staff pergi umrah, hantar training itu ini sebagainya. Tapi kalau dia nak berhenti, satu nak buat macam mana kan. Betul. Bond ni satu benda yang kita boleh buat lah. Ya. Tapi at the end of the day, kalau kita niat kita adalah kita nak bantu dia,
develop, kepuasan kita nampak dia jadi somebody better yang boleh bantu family dia. Dia dapat hantar mak dia sendiri pergi umrah. Dia dapat get a better career outside bila dia dah berhenti, nanti dah habis time dengan kita, dah habis lah. Kan? So tu pun sebenarnya balik pada 3 benda tadi lah kan. Dapat balik dekat kita juga sebenarnya. Sedar atau tak sedar lah. Dia bukan dalam bentuk material. Betul. ROI dia dalam bentuk return of iman. ROI juga kan. Betul. Dan itu yang penting. ROI itu lagi penting. Okay. Jadi saya rasa banyak dah kita sembang. Dia kalau tambah air kopi baru ni, panaskan balik. Dia sambung lagi sejam ni. Betul tu. Kesian dekat tim kita kat belakang studio. Dia dah menguap dah tadi. Jadi terima kasih banyak Zul. Okay. Sudi datang ke Borak Hustle studio kita ni dekat Cyberjaya. Jadi kita harapkan apa yang kita kongsikan ni bermanfaat. Mungkin in future kita boleh jemput lagi. Boleh insyaAllah. Topik lain pula. Boleh. To say lah 100 million ke, InsyaAllah. 50 million ke, amin. InsyaAllah lah. So kita harapkan apa yang kita share ni bermanfaat lah. Thank you banyak juga untuk memberi ruang untuk berkongsi, sebab aku ni jarang jugalah sembang tentang bisnes-bisnes punya hasil sebenarnya. So bila diberi ruang ni, moga-moga ada bermanfaat dan rasa insyaAllah Borak Hustle ni boleh pergi lagi jauh lah. InsyaAllah. Jemput support. Jangan lupa follow. Share pada kawan-kawan, share pada family. Siapa yang tengok live, terima kasih pada awal sampai habis tadi. Saya tengok juga dekat TikTok, tengok dekat Rumah Biru, ada juga orang komen sikit-sikit lah. Tapi tak apa, kita pun Borak Hustle ni baru mula. This is episode 7. Kita akan jemput ramai lagi. InsyaAllah lagi 2 minggu saya akan cuba jemput daripada industri yang berbeza pula. Kita akan carilah, kita pusing lah siapa kontak-kontak ada dalam handphone ni. Ramai kontak ni. Kita scroll. Okay, kita try jemput. Nampak sangat aku ni dia scroll. Zul, okay, boleh try ni. Kita dah ada list lah. Dah ada list. Kita jemput sikit-sikit. Okay. Jadi terima kasih semua siapa yang sama-sama pada malam ni dalam Borak Hustle episod 7. Semoga topik hari ni iaitu tentang hustle dalam bisnes dan kehidupan ni banyak manfaat dia. Boleh dipraktikkan terus. Semoga praktikkan lah kalau dah belajar tu, supaya kita orang dapatlah pahala sikit. Ilmu yang bermanfaat tadi kan. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat malam. Kau pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak? Tapi setiap orang yang berjaya hari ni dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik. Semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama.